Salam Jumaat guys. Hari ni ada sebiji Proton Persona. Okey, dia komplain di King ada bocor. Dia cakap dia dah tukar flywheel oil seal baru-baru ni, tapi dekat tempat lain, tapi masih bocor. So kita recommend dia tukar, alang-alang tukar gearbox punya oil seal, tukar top komuter oil seal. Dia cakap mungkin oil seal ni dia tak tukar lagi. Lepas tu kita tukar dry shaft oil seal 2 biji. Lepas tu tukar auto filter dah turun gearbox, tukar auto filter. Cuma yang flywheel oil seal tu kita tak pasti lagi komen nama tu dah tukar ke belum. Lepas tu gearbox nut tebal loh. Kita tukar yang nipis sikit, kita pakai Cooper. Lepas tu kita tukarkan dia valve cover gasket dan minyak gearbox. Kita standby 7 liter dulu sebab nak tukar auto filter kan. Kita standby 7 liter. Inilah Proton Persona. Dia leaking. Kita keluarkan dry shaft. Okey, mana yang nak buat leaking boleh info, boleh bagi-bagi. Terima tu bosku.